Apa khabar semua? Hari ini kita ada satu cerita yang nampak ringkas tapi pengajarannya, sangat mendalam. Ia tentang seorang budak lelaki, impiannya dan satu mesej penting tentang fokus dalam dunia yang penuh dengan gangguan. Okey, jom kita mula dengan satu soalan ya. Pernah tak anda terfikir, impian seorang budak kecil tu sebenarnya bernilai macam mana? Kisah kita hari ini mungkin akan buat anda pandang soalan ni dari sudut yang berbeza. Baiklah, mari kita kenal dengan watak utama kita, seorang budak lelaki bernama Yusuf. Dan impian dialah yang menjadi nadi kepada keseluruhan cerita ini. Dan Yusuf ni, umurnya baru je 5 tahun. Masa ni, lepas raya, dia dapat kumpul sikit duit. Tapi, dalam kepala dia yang kecil tu, ada satu impian yang dia betul-betul nak capai. Dan impian dia tu, alahai simple sangat tulus. Dengan semua duit yang dia ada, dia cuma nak beli satu benda je. Sebuah kereta mainan, itu sahaja. Tapi, di sinilah ceritanya jadi menarik. Keazaman Yusuf yang padu ni tak lama lagi akan diuji, betul-betul diuji. Tawaran pertama datang dari ayah dia sendiri dan bukan calang-calang tawaran. Ayah dia kata, nak bagi ayah duit kamu tu, nanti ayah bagi kamu van Doblo. Cuba bayangkan, dari kereta mainan terus dapat tawaran van betul. Gila kan? Tapi apa Yusuf jawab? Jawapan dia tegas. Tak goyang langsung. Walaupun ditawarkan van betul-betul depan mata, dia tahu apa yang dia nak dan dia takkan terpesong sikit pun. Dan godaan tu tak berhenti kat situ tau. Ayah dia naikkan lagi tawaran. Tawarkan kedai dia yang bernilai berjuta-juta lirah tu. Lepas tu pakcik dia pula masuk campur. Cadangkan, jom jual kereta betul. Nanti Yusuf boleh beli beratus-ratus mainan. Nampak tak? Tawaran-tawaran ni makin lama makin tak masuk akal. Tapi, yang paling power sekali, jawapan Yusuf tak pernah berubah. Sikit pun tak. Van ke, kedai ke, duit berkepuk ke, semua dia tolak. Jawapan dia tetap sama. Tidak, saya akan beli kereta mainan dengan duit ini. Okey, keteguhan Yusuf ni sebenarnya bukan setakat cerita pasal budak yang fokus tau. Rupanya, ada seseorang yang tengah perhatikan semua ni. Dan dari situ, dia dapat satu pengajaran yang luar biasa pasal kita manusia. Orang yang memerhati ni nampak macam mana fokus Yusuf yang suci murni tu langsung tak terkesan dengan semua godaan. Dan dari situlah dia mula faham kenapa kita yang dewasa ni senang sangat terpesong dari matlamat sebenar kita. Dan konsep yang difaham tu dipanggil fikir gaflati. Maksudnya, kelalaian berfikir. Ia satu keadaan bila fikiran kita ni dah terlalu terpesona, terlalu diganggu oleh macam-macam tawaran dunia, sampai kita hilang fokus, tak nampak dah apa yang betul-betul penting. Jadi, macam mana kisah Yusuf ni boleh jadi satu perumpamaan besar? Jom kita dalami macam mana pemerhati tu nampak sihir dunia ni melalui mata seorang budak kecil. Kat sinilah kita nampak perbezaan ketara tu. Sebelah sini, kita ada Yusuf. Dia ni macam simbol jiwa yang fokus pada satu matlamat yang betul. Yang nyata, sebelah sana pula, kita manusia yang selalunya mudah sangat terpesona dengan ilusi dunia. Macam van dan kedai tadilah, yang sebenarnya cuma gangguan. Akhirnya, kita terperangkap dalam kelalaian fikiran tu. Pemerhati tu sedar, tarikan dunia ni dia macam satu sihir yang sangat kuat. Dia penjarakan minda kita, dia halang kita dari fikir secara waras, daripada nampak kebenaran. Sama macam tawaran-tawaran besar tadi cuba nak pusingkan fikiran Yusuf. Jadi, kalau dunia ni penuh dengan sihir yang ganggu kita, macam mana kita nak lepaskan diri? Sebenarnya, kisah Yusuf ni sendiri dah bagi jawapannya. Inilah soalan paling penting kan? Macam mana kita nak pecahkan sihir ni dan fokus balik pada apa yang mustahak? Macam mana nak jadi macam Yusuf dengan kereta mainan dia tu? Jawapannya terletak pada kemampuan kita untuk sampai ke satu tahap kesedaran. Satu keadaan di mana hati kita terjaga, akal kita mula berfungsi dengan betul dan fikiran kita akhirnya bebas dan berkembang, tak terikat lagi dengan gangguan-gangguan duniawi. Dan cara untuk sampai ke sana, seperti yang disimpulkan oleh si pemerhati tadi, dijelaskan dalam satu perkataan. Satu perkataan yang diulang 3 kali dengan penuh penekanan. Dalam bahasa Turki bunyinya okumak, 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 yang maksudnya membaca, membaca, membaca.
Jadi, nampak tak? Mesej utamanya ialah membaca itulah penawar untuk kelalaian fikiran. Ia adalah alat yang boleh sedarkan hati kita, tajamkan akal kita untuk berfikir dan bebaskan fikiran kita daripada sihir dunia yang sementara ni. Dan semua ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk anda fikirkan sendiri. Dalam hidup anda sekarang, apa kereta mainan anda? Apa matlamat sejati anda tu? Dan yang lagi penting, apa van Doblo atau kedai jutaan lira yang tengah cuba tarik perhatian anda dan pesongkan anda dari matlamat tu?